Kerajaan Malaysia sedang mempertimbangkan untuk membenarkan pengeluaran akaun 2 daripada KWSP untuk membayar caruman medical card. Bagus ke tak bagus sebenarnya? Okey guys, baru-baru ni ada satu cadangan daripada Menteri Kesihatan kita, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, yang mencadangkan agar lebih daripada 16 juta pencarum KWSP dibenarkan untuk menggunakan akaun 2 daripada KWSP untuk membayar caruman premium insurans takaful medical card. Cadangannya juga hanya sekitar 1% sahaja daripada akaun 2 yang dibenarkan digunakan, yang dikatakan hanya akan memberi impak yang sangat sedikit daripada simpanan persaraan. Kalau korang ingatlah pada 2022 dulu, kerajaan pernah membenarkan akaun 2 digunakan untuk pembayaran caruman insurans ataupun takaful yang kita panggil waktu tu iLindung, dan waktu tu hanya perlindungan hayat ataupun penyakit kritikal sahaja yang dibenarkan. Dan kita boleh nampaklah kesan daripada inisiatif iLindung dulu tu, lebih kurang 51 juta aliran tunai yang dikeluarkan daripada KWSP. Daripada data sebelum, maknanya ramai je yang berminat dengan inisiatif kerajaan yang sebegini, dan dengan cara ini juga lebih ramai yang berpeluang untuk merasakan akses kepada perawatan swasta tanpa perlu masukkan dalam komitmen bulanan diorang. Tapi guys, nanti dulu, ada satu pendapat di mana yang mengatakan bahawa apabila kerajaan selalu sangat menyentuh kita punya simpanan persaraan, dia bukan jalan keluar yang sebenar, tapi dia merupakan satu petunjuk yang mengatakan bahawa gaji rakyat Malaysia sekarang ni tak cukup. Sistem kesihatan negara semakin terbeban, kos perubatan naik terlalu laju, tidak selari dengan kenaikan gaji. Bila rakyat terpaksa korek duit hari tua demi rawatan hari ini, itu tanda sistem perlindungan sosial kita memerlukan pembenahan yang lebih besar, bukan tanpa luka yang kecil.